Zaman mana rosak akidah? Dia pegang anak dia lulus universiti Melaka, aku tidak susah lagi nanti di hari tua kerana anakku makan gaji besar Melaka. Orang ni kufur kepada Allah, tapi dia hajah dan haji waktu Islam. Akidah rosak. Kerana dia sama dengan akidah Mu'tazilah, sama dengan akidah Qadariyah. Ada orang yang dapat sertifikat, dapat CJ tinggi, dia yakin dengan CJ itu dia senang masa hadapan dia. Orang ni kafir di sisi Allah, Islam di sisi manusia. Itu masalah akidah, pasal tak faham. Ada orang yakin dengan obat yang molek, obat mahal. Oh, kalau obat mahal garanti baik. Balik awal akidah. Faham? Dah budak belajar. Tu kata 72 dalam neraka. Bukan 72 orang, 72 puak. Satu puak berbilion-bilion. Nampak? Ni penting dah ni orang suruh mari dengar, tak mari. Jemput mari Cik Mat malam esok, pasal kita jemput seorang ustaz tu, dia ajar akidah. Lusa tauhid, malam kemarin bab iman. Oh, insya-Allah, insya-Allah tak mari pun, insya-Allah pak mampu. Insya-Allah, insya-Allah. Nah,